Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari utusan Borneo Online. Tuntutan MA63 perlu seiring tanggungjawab bangunkan negara. Persoalannya, adakah tuntutan hak Sabah dan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab membangunkan negara? Atau adakah kenyataan ini sebenarnya mengubah fokus daripada isu hak kepada isu pengurusan pembangunan? Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Mustafa Sakmut, menyatakan bahawa perjuangan menuntut hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 tidak boleh dipisahkan daripada tanggungjawab bersama membangunkan negara Malaysia secara keseluruhan. Menurut beliau, dalam kita memperjuangkan hak, kita juga perlu memastikan negara ini terus dibina sebagai negara yang maju dan harmoni untuk generasi akan datang. Sekilas pandang, kenyataan ini nampak sederhana dan rasional. Memang benar, sesebuah negara tidak boleh hanya fokus kepada tuntutan hak semata-mata tanpa memikirkan pembangunan dan kestabilan negara. Tetapi di sinilah muncul satu persoalan penting. Adakah tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 sebenarnya isu pembangunan atau isu hak perjanjian? Kerana bagi ramai rakyat Sabah dan Sarawak, Perjanjian Malaysia 1963 bukan sekadar agenda pembangunan. Ia adalah dokumen asas yang menjadi syarat pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Dengan kata lain, ia adalah kontrak politik antara wilayah yang bersetuju membentuk sebuah negara. Jadi, apabila rakyat Sabah menuntut perkara seperti hak hasil 40%, kuasa pentadbiran tertentu atau autonomi yang dijanjikan, mereka sebenarnya menuntut pelaksanaan perjanjian asal, bukan meminta keistimewaan tambahan. Ini penting untuk difahami. Kerana jika hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dilihat sebagai sebahagian daripada tuntutan pembangunan, maka ia boleh dianggap sebagai sesuatu yang boleh dirunding, dilambatkan atau disesuaikan mengikut keadaan semasa. Sedangkan bagi banyak pihak di Sabah dan Sarawak, hak tersebut adalah perkara yang sepatutnya dilaksanakan sejak awal lagi. Dalam temubual itu juga, Mustafa Sakmut menjelaskan bahawa daripada 29 isu yang dibangkitkan dalam rundingan Perjanjian Malaysia 1963, setakat ini 13 isu telah diselesaikan sepenuhnya. Satu isu diselesaikan secara interim dan 15 lagi masih dalam proses rundingan. Ini menunjukkan proses rundingan memang sedang berjalan. Namun, persoalannya sekarang, sudah lebih 6 dekad sejak Malaysia dibentuk. Mengapa masih ada begitu banyak isu asas yang belum selesai? Di sinilah muncul satu lagi dimensi penting dalam kenyataan menteri tersebut. Beliau turut menyentuh isu infrastruktur asas di Sabah seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya. Menurut beliau, ada pihak yang sering mengaitkan masalah infrastruktur di Sabah dengan kegagalan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Tetapi beliau berpendapat, jika masalah asas ini dapat diselesaikan, polemik mengenai isu tersebut mungkin akan berkurangan. Ini satu kenyataan yang menarik kerana bagi ramai penganalisis politik dan ekonomi, masalah infrastruktur di Sabah memang sering dikaitkan dengan isu struktur pentadbiran dan pembahagian hasil antara negeri dan persekutuan. Sebagai contoh, isu hak hasil 40% yang sering dibangkitkan oleh pemimpin Sabah sejak sekian lama. Jika hak kewangan ini dilaksanakan sepenuhnya, negeri Sabah secara teori akan mempunyai sumber kewangan yang jauh lebih besar untuk membangunkan infrastruktur sendiri. Jadi, persoalannya menjadi lebih kompleks. Adakah pembangunan infrastruktur akan mengurangkan tuntutan hak? Atau sebenarnya pelaksanaan hak itu yang akan mempercepatkan pembangunan?
Inilah dilema sebenar dalam perbahasan Perjanjian Malaysia 1963. Di satu pihak, kerajaan persekutuan mahu memastikan pembangunan berjalan lancar dan negara kekal stabil. Di pihak lain, rakyat Sabah dan Sarawak mahu memastikan perjanjian asal pembentukan Malaysia benar-benar dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya. Dan di tengah-tengah perdebatan ini, rakyat biasa sebenarnya hanya mahu satu perkara. Mereka mahu jalan raya yang baik, air bersih yang stabil, elektrik yang tidak sering terputus, sekolah yang selesa untuk anak-anak mereka. Persoalannya, jika semua itu masih belum selesai selepas lebih 60 tahun, siapa sebenarnya yang harus dipersoalkan? Adakah kegagalan ini berpunca daripada isu Perjanjian Malaysia 1963 yang belum selesai atau masalah sebenar adalah pengurusan pembangunan yang tidak cekap? Dan satu lagi persoalan yang mungkin lebih sensitif. Jika suatu hari nanti semua hak dalam Perjanjian Malaysia 1963 dilaksanakan sepenuhnya, adakah Sabah dan Sarawak benar-benar bersedia menggunakan kuasa dan sumber itu untuk mentadbir pembangunan mereka sendiri dengan lebih berkesan? Di sinilah letaknya cabaran sebenar. Hak dan tanggungjawab sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Tetapi pada masa yang sama, hak yang dijanjikan juga tidak boleh ditangguhkan terlalu lama. Jadi, hari ini kita mahu tanya kepada pendengar Kita-Kita FM, pada pandangan anda, adakah benar tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab membangunkan negara? Atau sebenarnya hak itu perlu dilaksanakan dahulu sepenuhnya barulah negeri boleh membangunkan diri mereka dengan lebih adil? Dan satu lagi soalan penting, jika hak 40% hasil Sabah dilaksanakan sepenuhnya suatu hari nanti, adakah anda yakin masalah jalan rosak, air dan elektrik di Sabah akan benar-benar selesai? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kerana suara rakyat Sabah dan Sarawak sangat penting dalam menentukan masa depan negara ini. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.